Malam itu, saya sertai aktiviti night walk di Taman Negara Pahang. Bila melangkah masuk ke hutan pada waktu malam, suasananya memang nampak berbeza. Gelap, hanya lampu suluh kecil sebagai panduan dan bunyi hutan jadi muzik latar yang tak berhenti. Kami berjalan mengikut platform trail yang disediakan. Langkah demi langkah, saya perasan bila mata tak nampak banyak, telinga akan jadi lebih peka. Bunyi cengkerik, katak dan unggas hutan macam berlapis-lapis membuatkan kita sedar hutan ini hidup sepanjang masa. Sepanjang perjalanan, kami terserempak dengan unggas dan serangga yang jarang kita jumpa di luar. Ada yang pelik, ada yang menakjubkan dan setiap satu buat saya rasa kagum dengan kepelbagaian alam. Yang menjadikan pengalaman ini lebih bermakna ialah guide yang bawa kami. Beliau bukan sekadar tunjuk jalan tapi berkongsi ilmu tentang hutan, unggas dan kehidupan malam di Taman Negara Pahang. Cara beliau bercerita membuatkan perjalanan ini bukan sekadar jalan kaki, tapi satu kelas terbuka di tengah hutan. Berjalan malam dalam kumpulan pun ada keistimewaannya. Ada rasa seronok, ada rasa ingin tahu dan sedikit rasa mencabar diri. Bagi saya, night walk di Taman Negara Pahang ini bukan pengalaman yang boleh diceritakan sepenuhnya. Ianya kena dirasai sendiri, langkah demi langkah dalam gelap ditemani suara alam.